Hai semua, mesti ramai kan yang suka makan telur dadah? Okey, jom tengok cara saya masak telur dadah yang confirm sedap. Okey, first kali kita perlukan 1 biji bawang besar dan 1 biji cili padi. Tapi cili padi ni bolehlah kita nak lebihkan ikut pada tahap kepedasan yang kita nak. Dan kita hiris je kedua-dua bahan ini. Lepas tu, ini tips paling penting. Panaskan minyak dalam kuali dan kita tumis bahan-bahan ini sampai dia layu. Okey, bila dah nampak layu macam ni, bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya dan kita ketepikan. Next, pecahkan 2 biji telur. Kalau nak lebih, bolehlah tambah 3-4 biji ke ikut sukalah. Kemudian tambahkan dengan serbuk lada hitam dan sedikit garam. Pukul telur guna garfu je. Kemudian kita masukkan bahan yang kita dah tumis tadi, iaitu cili dan bawang. Sebatikan semuanya. Tak perlu nak tukar-tukar minyak, guna minyak yang sama je. Lepas tu kita curahkan telur tu macam saya buat ni. Tujuan dia supaya kita dapat menghasilkan telur yang garing. Guna minyak yang banyak ya, sebab kita nak telur dadah yang garing. Bila agak-agak dah garing pada bahagian sebelah bawah tu, bolehlah dibalikkan. Okey, bila dah dua-dua belah nampak dah sekata warna dia, warna golden brown, bolehlah diangkat dan terus letak pada penapis. Tujuan dia kita nak toskan minyaknya. Biarkan seketika atas menapis sampai minyak dia dah turun. Lepas tu bolehlah sediakan pinggan dan kita letak dalam pinggan dan dihidangkan. Inilah teknik saya buat telur dadah yang confirm sedap. Bagi saya telur dadah yang sedap mestilah rangup dan cukup rasa. Sekian perkongsian resipi dari saya. Selamat mencuba. Semoga berjumpa lagi. Bye.